tonton Faya. Jangan lupa subscribe. Bye. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ni Mami nak buat satu review mengenai buku yang Mami beli dekat kedai RM2. Okey, Mami ada beli 7 buah buku dekat kedai RM2. Actually buku-buku yang Mami beli ni adalah untuk Fayet. Okey, so untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, Mami nak cerita pasal buku yang Mami beli. Okey, Mami beli buku ni. Apa ni? Okay, Mami ada beli buku cerita. Okay, so kita untuk buku cerita ni Mami ada beli 6 buah buku cerita. So Mami nak terangkan satu persatu dulu. Okay, so ini adalah cerita dinosaur, siri pengembaraan dinosaur. Okay, so Mami beli 1, 2, 3 dan 4. Okay, kenapa Mami tertarik untuk beli buku ni? Okay, kenapa Okay, sebab first one dia punya colour. Okay, very colourful. So start the first ni, dia punya cover pun tebal bukan nipis, tebal. Dia punya isi dalam dia ni jenis page yang kulit licin. Okay, dengan harga RM2.10 kita boleh dapat kualiti macam ni. Tengok, cantik sangat. Okay, cantik sangat-sangat gambar dia. Okay, so dia punya warna dia, okay, start pada depan dia kan, Mami cakap, sampailah belakang ni, sampailah sini. Okay, ni untuk cerita dinosaur. Okay, ni satu Mami beli. Okay, and then the second one is dinosaur juga. Faiz suka dinosaur, so Mami beli buku dinosaur. Okey, di samping tu juga sebenarnya dia ada, okey, kalau ikut kat belakang ni dia ada 8 buah buku dinosaur, tapi Mami beli 4 je lah kan. Okey, so sama juga macam tadi. Dia punya dalam dia ni warna-warni. Okey, next Mami beli ni pun dinosaur, siri pengembaraan dinosaur. Okey, ni juga. Okay, kenapa Mami tertarik dengan buku ni sebenarnya? Salah satu sebab tadi dia colourful, kualiti dia cantik kan. And then dia punya dalam ni, okay, dia ada suku kata tau. Suku kata ni kita boleh gunakan untuk anak-anak kita yang baru nak start membaca. So dia ada suku kata warna merah dengan warna hitam tu untuk memudahkan dia orang punya suku kata. So kalau dekat depan ni pun dia dah tulis. Dia berfokus pada suku kata. So bagi Mami dia punya buku murah, colourful, and then dia ada pula dengan suku kata macam ni. So sangat-sangat berbaloi untuk beli. Okay, next buku cerita Mami beli adalah Nyanyian Keldai. Okay, so tadi macam kalau yang dinosaur, satu buku cerita cuma ada satu cerita, tapi ini lagi untung, satu buku cerita ada 3 buah cerita. Okay, colourful sama macam tadi. Okay, so kawan-kawan nampak tak? Ada 3 buah cerita yang berbeza. Okay, first one is Nyanyian Keldai, and then the second one is Keldai Mempermainkan Musang, and then the last one is Keldai Yang Iri Hati. So dekat sini ada 3 buah cerita. Okay, kenapa Mami beli buku cerita? Sebab Fayet sebelum tidur dia akan suruh Mami bercerita. Okay, so dia akan pilih buku cerita yang dia nak Mami ceritakan sebelum dia tidur. Okay, ni cantik kan? Cantik kan? Nampak ni Ini pun sama, ada suku kata. Ada suku kata. Senang anak-anak nak membaca. Okey, so dekat dalam yang Nyanyian Keldai ni dia ada 12 jenis buku. Okey, tapi Mami hanya beli satu saja. Okey, ini pula cerita waktu tidur. Okey, kalau compare dengan tadi, okey, so buku ni lagi besar. Okey, yang Keldai tadi ke yang dinosaur macam sikit kan. Tapi okey lah. Nampak ni beza dia.
Okay, so ini adalah cerita waktu tidur. Dia sama macam yang keledai tadi. Okay, cantik kan anak dia? Cute. Cute sangat-sangat. Cerita waktu tidur. Colourful daripada awal sampai habis. And then dia ada dekat dalam cerita waktu tidur ni pun dia ada 3 buah cerita yang berbeza. Okay, first one is serigala dan anak kambing. Okay, and then the second one is, okay, tengok apa dia. Sirko si anjing. Okay, and then the last one is si pucung dan si ketam. Okay, yang best pun sama juga. Ada suku kata. Dia fokus pada suku kata. Okay, yang dekat depan ni pun dia tulis. Okay, mari membaca dengan suku kata. Okay, tengok belakang ni pula. Okay, belakang dia ada, kat sini ada 10 buah buku cerita. 10 buah tajuk-tajuk yang berbeza. And then kawan-kawan nanti boleh cari lah. Okay, nampak tak macam-macam ada tu. Macam-macam ada kan. Okay, so kawan-kawan nanti boleh cari dekat kedai RM2, dekat kedai Eco Shop. Okay, ni je nama Kiddie Birds. Okay. Okay, next pula. Okay, so Mami nak cerita pasal benda lain pula. Okay, Mami ada beli buku aktiviti prasekolah. Okay, tambah dengan tolak. Okay, kenapa Mami beli? Sebab Fayat sangat suka buat tambah. Okay, sangat suka maths. Okay, walaupun dia baru 4 tahun tapi dia suka. So Mami beli je lah kan. Okay, tapi Mami tak push pun. Kalau dia rasa nak buat, dia buat. Okay, so ini adalah sebagai tambahan. Okay, nampak tak? Ini nak tunjuk Mami beli dekat kedai Eco tau. This one Eco. Sangat-sangat baloi. Okay, and then yang best buku ni, the whole buku ni is colourful. Tengok ni. Okay, start daripada awal ni. Okay, dah lah gambar dia cute. Tengok, ada very cute. Okay, ni. Semua colourful. Tengok ni. Dia ada apa ni? Superhero. Nampak ni, this one. Superhero. Cantik kan? Sangat-sangat berbaloi. Okay, so isi dalam dia, tengok, semua colourful. Semua colourful. Sampailah belakang sekali. Okay, so dia ada kat sini ada 32 page. Dan korang rasa berbaloi tak dengan harga RM2.10? Korang boleh dapat satu buku yang colourful dan menarik untuk anak-anak kita buat. Sebab apa? Anak-anak kita ni kalau tengok color-color warna hitam putih, dia pun macam tak semangat nak buat. So untuk tadika ataupun untuk yang kanak-kanak umur 4 tahun dan ke atas lah, confirm dia akan cari buku color-color. Takkan nak ambil yang buku plain je kan. So buku ni sangat-sangat okey bagi Mami lah. Sangat-sangat okey. Dan kalau Faiz tengok pun, wah, comel lah Mami, cute lah Mami. Okay, kenapa dia cakap cute? Tengok ni, this one serious cute kan. Nampak tak bear pula ada Robert. Okay, ada Wonder pun cute semua. Tengok ni, sushi lah. Ada sushi pula. Nampak ni, cute kan. Ada buah-buah. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik untuk dibeli dan dibuat bersama anak-anak. Ini aktiviti ni kita boleh buatlah dengan anak-anak kita dekat rumah. Okay, so ini tambah. Okay, tambah ni juga Faiz dah buat sebenarnya. Dia selepas dapat buku tu, memang dia akan buat buku dia. Okay, contoh yang Faiz dah buat. Okay, so di sini dah buat. Dah buat dan Mami pun dah tanda lah. Dia kalau dah buat kerja tu, kita kena tanda kan. Barulah semangat sikit dia nak buat. Nampak ni. Okay,
Okay, so ni Faiz buat sendiri. Okay, ini yang Faiz dah buat. Ada lagi tak? Okay, so far sangat-sangat best buku ni. Okay, next. Okay, so ini tambah kan. Ni Mami nak cerita pasal tolak pula. Okay, tolak ni pun sama juga. Daripada sama juga, colourful. Okay, colourful. Series colourful. And then pun sama, ada 32 page. And then Eco. Ini je nama Eco. Okay, tolak ni. Okay, and then tengok ni. Gambar dia lagi cute. Cute kan? Okay. Sangat cute dia. Ni cute. So bila kita buat dengan anak-anak kita ni, lagilah anak-anak kita ni seronok. Okay, kawan-kawan boleh tengok betapa comelnya buku ni. Okay, serius tengok. Okay, so bagi Mami sangat-sangat berbaloi dengan harga RM2.10 tu. Korang boleh dapat sesuatu yang sangat-sangat okey. RM2.10 satu buku. Kalau dekat kedai lain takkan dapat dengan harga RM2.10 ni. Okay, so Mami cadangkan, kalau korang nak buat aktiviti dengan anak kan, kalau kat rumah tu korang boleh belilah buku-buku ni. Nampak ni. Okay. Okeylah, selamat membeli dan selamat bershopping di kedai Eco. Bye bye.